Untuk adab Malaysia, posting mereka harus baik dan boleh ditunting oleh segenap golongan masyarakat. Berhujahlah dengan ilmu dan fakta, bukan dengan emosi. Okey ke di mata awak? Setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kita itu sedang dicatat. Kalaupun terpaksa bergadai bergolok. Kita berjaya mencapai 1 juta viewers. What have you done for your country? Dalam dunia yang serba moden, kita sering melihat adab yang baik semakin terpinggir. Di alam maya, komentar kadang menjadi senjata. Ruang yang sepatutnya mendidik berubah menjadi tempat menyalurkan amarah. Tujuan Adab Malaysia ni adalah untuk mempromosikan adab yang baik kepada rakyat Malaysia melalui sosial media. Jadi apa yang berlaku adalah kami membuat 2 fasa dalam Adab Malaysia. Yang pertama adalah fasa kami melatih beberapa golongan masyarakat yang terdiri daripada pencara, pelajar dan juga golongan masyarakat lain seperti penyanyi. Jadi apa yang berlaku adalah kami melatih mereka untuk mempromosikan adab ini melalui konten media sosial. Jadi ada 2 hari latihan. Latihan di hari pertama adalah kami menjemput Quran Hour untuk memberikan pencerahan adab berkaitan dengan adab dan Al-Quran. Juga kami menjemput Ahmad Faithul Yahya untuk memberi laras-laras bahasa yang baik untuk digunakan oleh semua peserta Adab Malaysia ini. Dan tentunya kelas ketiga, iaitu di hari kedua, saya sendiri mengajar mereka tentang macam mana nak buat konten-konten yang menarik agar mudah dan juga tertarik untuk golongan muda dan juga tua untuk menonton video-video promosi mereka. Fasa kedua pula, apa yang berlaku adalah kesemua peserta ini akan membuat posting konten dalam media sosial masing-masing. Tak kira di TikTok, Facebook, YouTube ataupun mungkin Instagram. Jadi mereka buat posting dan bukan sahaja dicapai oleh follow-follow mereka, malah pengguna-pengguna media sosial lain. Jadi strateginya adalah kita post banyak-banyak supaya ianya dibanjiri oleh konten berkenaan. Kita berjaya membuat 753 posting dan mencapai 1 juta viewers. Assalamualaikum. Sebenarnya yayasan ini adalah sebuah yayasan kecil sahaja dan mempunyai cita-cita yang besar. Okay? Dan kumpulan sasar yayasan ialah generasi muda. Daripada pengalaman Umi lah sebagai pengurusi yayasan yang telah mengembara untuk menyantuni ratusan ribu anak-anak muda, Umi sangat terkesan kerana melihat apa yang sedang berlaku dan sebagai seorang yang juga menggunakan social media, bila Umi scroll social media, Umi dapat lihat betapa banyaknya konten-konten yang diviralkan telah banyak terjejas. Hanya kerana kita nak sesuatu konten itu viral, maka kita buat perkara-perkara yang kurang beradab. Itulah sebabnya Umi terus mencetuskan idea untuk mengadakan program adab ini. Selain daripada program yang Umi dah laksanakan sejak beberapa tahun lamanya, Umi bercadang untuk meneruskan satu program yang akan mencetuskan minat generasi muda khususnya tentang ilmu. Dan program itu Umi menggunakan platform podcast di mana ada 2 host, Umi generasi warga emas lah ya, dan ada seorang lagi host iaitu Dini Rashid representing generasi muda. Program ini namanya Sembang Rentas Generasi. Selain pada itu, Umi juga banyak terlibat dengan program-program ataupun konten-konten di TikTok di mana Umi menggunakan TikTok sebagai medium untuk berdakwah. Umi tak kisah kalau ada seorang pun melihat TikTok Umi itu, syukur Alhamdulillah. Kerana kita semua tahu kan sebagai orang Islam, walaupun satu ayat yang kita sebarkan, kalau orang itu terkesan dengan apa yang kita sebut dalam konten kita itu, insya-Allah Allah akan mengurniakan ganjaran setimpal. Jadi itulah sebabnya Umi tak pernah putus asa untuk meneruskan inisiatif walau di mana sekalipun.
Adab bukan sekadar dalam pertuturan, tetapi dalam perbuatan seharian kita. Daripada sekecil memberi salam sehinggalah menghormati pandangan orang lain. Adab mencerminkan siapa kita dan bagaimana kita memuliakan orang lain di sekeliling kita. Okey ke? Ni botol awak. Di hujung jari kita, dunia berputar tanpa henti. Setiap hantaran mengukir jejak siapa kita. Dalam deras arus digital, nilai adab semakin terhakis, semakin hilang. Bukan kerana kita lupa, tetapi kerana kita sering disibukkan dengan perkara yang tidak penting. Mungkin sudah tiba masanya kita berhenti sebentar dan menghidupkan semula adab yang baik. Dalam dunia yang serba pantas dan dipenuhi hiburan, nilai adab seringkali tenggelam di dalam skrin dan notifikasi. Di alam maya, komentar dan perkongsian menggambarkan siapa kita. Maka, cabarannya bukan sekadar mengajar adab, tetapi mengajak masyarakat membudayakan adab yang baik, terutamanya di media sosial. Selain daripada media sosial, kita juga mempromosikan adab Malaysia dalam media massa, iaitu seperti dalam dokumentari. Jadi adab Malaysia dipanggil untuk memberi komentar berkaitan dengan keharmonian dalam talian yang akan ditayangkan di RTM. Jadi apa yang berlaku adalah kami adalah gerakan ketiga selain daripada penguatkuasaan dan juga gerakan kerajaan untuk memberitahu masyarakat yang adab yang baik perlu diperhatikan tidak kira di luar ataupun di dalam media sosial. Cabaran utama tentunya mencipta satu konten yang menarik untuk ditonton tetapi tidak kontroversi dan tidak sensitif. Jadi seperti yang umum tahu bahawa konten yang sensitif dan juga kontroversi ini menjadi tarikan semua orang. Untuk adab Malaysia, untuk memastikan kita ni betul-betul beradab, jadi posting mereka harus baik dan boleh ditunting oleh segenap golongan masyarakat. Masa Umi mula-mula memikirkan untuk mengadakan program adab ini, memang kita telah menggunakan konten yang berlandaskan Al-Quran dan kita menggunakan Al-Quran sebagai asas kita lah dan juga hadis ya. Kemudian Umi fikir Malaysia adalah satu negara multi etnik. Kita ada Buddhis, kita ada the Hindus, kita ada the Christian, Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya. Dan Umi telah mengambil inisiatif secara personal dan juga melalui yayasan untuk berkolaborasi dengan sebuah badan yang dinamakan The Brahma Kumari Raja Yoga. Ia adalah satu badan international. Untuk salah satu inisiatif mereka ialah mempelopori universal values. Dan Umi berjumpa dengan grup ini di Malaysia dan menggalakkan mereka untuk berkolaborasi dengan yayasan untuk menyebarluaskan universal values melalui kad seperti ini. Umi bacakan satu ya, mengenai kindness. You are the fragrance of kindness, spreading love without words. Through you, others feel valued and cared for. So ada banyak-banyak lagi mengenai courage ya, mengenai generosity, mengenai care dan sebagainya. Sekarang ni ramai sangat orang yang terkesan, orang yang stres, orang yang mental health ya, sedang melonjak-lonjak di seluruh dunia, tak terkecuali Malaysia. Bila anda baca ni, pasti anda rasa gembira, seronok, kan? So it's just a little card. Tapi kad ni mempunyai nilai-nilai positif yang bila kita baca tu kita pun rasa macam gembira. Ini adalah satu inisiatif, tagline dia yang Umi buat, tagline dia Malaysians for Malaysia. Umi berharap dengan inisiatif seperti ini, setiap orang yang menggelarkan dirinya warga Malaysia hendaklah memainkan peranan ya untuk sama ada mempelopori inisiatif seperti adab Malaysia ataupun sekurang-kurangnya mengajak rakyat Malaysia untuk sama-sama menggalakkan perkara-perkara yang lebih positif. Kita sebagai rakyat Malaysia, what have you done for your country? Umi berharap satu hari nanti ada satu gerakan yang dipanggil
people for the people, the third force. Okey, kita ada kerajaan, kita ada NGO, tetapi rakyat biasa dalam komuniti juga perlu memainkan peranan. One advice to the young people yang mempunyai status sebagai pemimpin, okay? Please berhujahlah dengan ilmu dan fakta, bukan dengan emosi. Dan jaga adab kita apabila kita nak mempelopori sesuatu gerakan dan sebagainya. Kurangkan mengaibkan orang dan mengaibkan diri sendiri. Setiap kata-kata yang keluar daripada mulut kita itu sedang dicatat. Tapi kalau kita tengok social media, kalau orang tu tak menjerit, tak memaki hamun dan tak memfitnah, kontennya tu tak viral. Kita kena ubah ini. Dan Umi nekat nak meneruskannya, kalaupun Umi terpaksa bergadai bergolok untuk mempelopori inisiatif ini. Mungkin kita akan turun padang, mungkin kita akan menggunakan banyak lagi network-network yang ada di negara ini, sama ada kepunyaan kerajaan, NGO ataupun komuniti sendiri. Umi nak menyeru supaya mereka mengadakan satu plan tindakan untuk memantapkan jiwa orang Islam. Sebab terlalu banyak sangat orang kita yang terjebak dalam satu macam gerakan untuk mengaibkan, menjatuhkan pemimpin-pemimpin kita yang telah pun dipilih mengikut proses demokrasi. Ingat, setiap tindakan kita itu akan membawa impak, sama ada secara negatif ataupun positif. Program Adab Malaysia mengajak kita semua untuk memulakan perubahan daripada diri kita sendiri. Kerana perjalanan 1000 batu bermula dengan satu langkah. Mari kita semai bersama. Adab yang baik seperti memberi salam, membantu rakan atau sekadar mengukir senyuman agar masyarakat madani hidup harmoni, negara terus maju dan sentosa.